berbicara tentang fenomena El Nino yang berintensiti kuat yang dijangka kembali melanda dunia termasuk Malaysia sekitar pertengahan tahun ini dengan kebarangkalian melebihi 70% dan meningkat sehingga 90% menjelang penghujung 2026. Mana pakar berpandangan kebarangkalian 2026 menjadi tahun terpanas baru adalah tinggi sekiranya El Nino kembali dengan intensiti yang kuat. Pada masa kini, suhu persekitaran semakin meningkat akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Di negara beriklim tropika seperti Malaysia, cuaca panas boleh menyebabkan rumah menjadi kurang selesa untuk didiami, terutamanya waktu tengah hari. Apabila suhu di dalam rumah terlalu tinggi, ia boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada penghuni. Selain itu, keadaan rumah yang panas juga boleh menjejaskan kesihatan, mengurangkan tumpuan semasa belajar atau bekerja, serta meningkatkan keletihan. Bagi mengatasi masalah ini, kebanyakan orang menggunakan penghawa dingin atau kipas untuk menyejukkan rumah. Namun begitu, penggunaan alat elektrik yang berlebihan boleh meningkatkan penggunaan tenaga dan menyebabkan kos bil elektrik menjadi lebih tinggi. Oleh itu, satu kaedah alternatif yang boleh mesra alam dan menjimatkan tenaga diperlukan untuk membantu menyejuk rumah tanpa bergantung sepenuhnya kepada elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada para penonton yang kami sayangi. Saya Nur Jadi Syahizara binti Muhammad Syarkawi. Saya Muhammad Rizki bin Muhammad Syarkawi. Dan saya Muhammad Aidan Rizki bin Muhammad Syarkawi. Kami wakil dari SK Taman Pulai Emas, Johor. Bayangkan kita boleh menyejukkan rumah kita tanpa menggunakan bekalan elektrik langsung. Tanpa penghawa dingin, tanpa kipas dan tanpa bil elektrik yang tinggi. Inilah idea di sebalik projek inovasi kami yang bertajuk EcoCooler, satu sistem penyejukan rumah tanpa elektrik. Apa itu EcoCooler? EcoCooler merupakan sistem penyejukan udara yang menggunakan bahan kita semula seperti botol plastik dan tidak memerlukan sebarang tenaga elektrik. Oh, konsep apa ni? Inovasi ini menggunakan konsep aliran udara dan tekanan udara untuk membantu menyejukkan udara yang masuk ke dalam rumah. Prototipe yang kami hasilkan menggunakan model rumah daripada kotak dan beberapa botol plastik. Botol plastik dipotong dan disusun di bahagian atas daripada tingkap rumah dengan bahagian mulut botol menghala ke dalam rumah. Macam mana dia berfungsi? Apabila angin masuk melalui bahagian botol yang besar, udara akan dipaksa keluar melalui bahagian yang lebih sempit. Maka proses ini menyebabkan udara bergerak lebih laju dan suhunya menjadi lebih sejuk sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi, udara masuk dalam rumah lebih sejuk semula jadi tanpa guna elektrik. Selain itu, kami juga mencadangkan beberapa penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan EcoCooler. Contohnya, penggunaan span basah yang boleh membantu menyejukkan udara melalui penyejatan air. Bumbung aluminium foil juga boleh membantu memantulkan haba matahari supaya suhu di dalam rumah menjadi lebih rendah. Dan pokok di kawasan rumah juga boleh sejukkan rumah. EcoCooler mempunyai kelebihan utama. Pertama, tidak menggunakan elektrik sekaligus menjimatkan tenaga. Kedua, kos pembinaan yang sangat rendah kerana menggunakan bahan kita semula. Ketiga, mesra alam kerana membantu kita semula botol plastik. Melalui inovasi kecil seperti ini, kita dapat menyumbang kepada usaha menjimatkan tenaga dan melindungi alam sekitar. Kami berharap idea ini dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk menggunakan kaedah lebih lestari dalam kehidupan seharian. Inovasi Pemakin masa kini. Sekian, Terima kasih dari kami.